buat naya dekat orang, hang buat zalim dekat orang. Dalam hadis yang lain ada satu sumpah yang Allah Ta'ala sumpah, aku akan tolong orang yang kena zalim ni, aku akan tolong, kata Allah. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi balasan tu di dunia lagi. Kadang-kadang balasan yang Allah Ta'ala bagi ni kena kepada orang yang kita sayang. Yang buat naya dekat orang ni kita, yang buat jahat dekat orang ni kita, yang duk buat zalim dekat orang ni kita. Tangan orang yang dizalimi ni ditadahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, berikanlah pembalasan kepada orang yang menzalimi aku, ya Allah. Ya Allah, engkau berikanlah pembalasan kepada mereka yang bersekongkol dengan mereka yang menzalimi aku, ya Allah. Engkau turunkanlah balasan kepada mereka. Engkau turunkanlah balamu kepada mereka. Engkau turunkanlah laknatmu ke atas mereka, ahli keluarga mereka dan keturunan mereka. Tuan-tuan bayangkanlah doa orang kat kita lagu tu. Allah turun bala ni kadang-kadang bukan kena atas batang tubuh kita, tetapi kena atas batang tubuh orang yang kita sayang. Tak kena pada kita, kena kepada anak kita. Tak kena pada anak kita, kena pada cucu kita. Jangan buat naya dekat orang.